Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Actually walaupun di Selangor ni kita cuti Nuzul Quran, I think beberapa negeri pun cuti Nuzul Quran. Jadi tahniah kerana masih tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, tidak kira cuti ataupun tidak. Okey, boleh dengar suara saya dengan clear? Boleh okey. So saya Dr. Ashifah, moderator webinar pada hari ini. Okey. Sempena Hari Buah Pinggang Sedunia, actually pada 13 Mac yang lepas, jadi kita di Nadi Kesejahteraan Kendiri telah mengambil inisiatif untuk bersama dengan National Kidney Foundation ataupun Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia untuk berkongsi ilmu dengan komuniti Nadi serta masyarakat umum mengenai kesihatan buah pinggang. Jadi hari ini kita sangat berbesar hati menerima tetamu istimewa kita iaitu Dr. Azim Hazizuddin bin Nasaruddin yang sudi meluangkan masa bersama kita hari ini walaupun saya rasa doktor pun bercuti hari ini ya doktor? Ya betul Dr. Ashifah. Okay. Terima kasih doktor. Okey, Dr. Azim Hazizuddin merupakan Ketua Bahagian Perubatan di Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia ataupun lebih dikenali dengan NKF, National Kidney Foundation. Beliau memainkan peranan yang penting dalam memperluaskan akses kepada penjagaan buah pinggang, rawatan dialisis dan sokongan untuk pesakit. Selain itu, Dr. Azim juga aktif dalam membangunkan kerjasama strategik, perolehan serta inisiatif pendigitalan bagi meningkatkan kualiti rawatan pesakit buah pinggang kronik. Dr. Azim juga komited dalam meningkatkan kesedaran tentang penyakit buah pinggang kronik serta merapatkan jurang akses kepada rawatan dan bekerjasama dengan pelbagai pihak berkepentingan bagi memastikan penyelesaian penjagaan buah pinggang yang mempan. Okey, kalau minggu lepas, hari Jumaat minggu lepas, kita bersama dengan Puan Norena yang juga daripada National Kidney Foundation. Puan Norena berkongsi dengan kita cara untuk mengekalkan kesihatan buah pinggang bagi mereka kita yang sihat ni. Jadi hari ini Dr. Azim pula akan membawa kita menyentuh mengenai bagaimana individu yang telah didiagnosis dengan penyakit buah pinggang kronik untuk mengelakkan keadaan itu menjadi lebih teruk. Okey, sebelum saya serahkan pada Dr. Azim, saya hanya nak memberi beberapa pengingatan iaitu saya minta semua orang mute mikrofon masing-masing dan kalau ada soalan boleh tulis di message ataupun di akhir perkongsian doktor nanti, okey. Recording ni akan kita share di Facebook Nadi Malaysia dan juga di YouTube channel Studio Sihat. Okay, I think that's all for now. Tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada Dr. Azim untuk memulakan perkongsian beliau. Silakan doktor. Terima kasih Dr. Ashifah. Assalamualaikum, salam nuzul Al-Quran dan selamat pagi kepada semua orang. Pertama kali saya nak berterima kasih kepada penganjur Nadi kerana memberi invitation lah untuk kita ada peluang untuk share knowledge on sakit buah pinggang. Okay, so let's start presentation. Okay, so menurut laporan ke-31 Malaysian Dialysis dan Transplant Registry 2023, 10,027 pesakit baru menjalani dialisis. Itu dalam kadar pertumbuhan purata tahunan dalam masa 10 tahun 3.13% menaik. 7,527 pesakit dialisis meninggal dunia. Dia punya kadar pertumbuhan purata tahunan juga 5.3%. Dan 53,210 pesakit masih menjalani dialisis pada 31 Disember 2023. Dan kalau kita tengok dia punya pertumbuhan purata dia 4.74%. So daripada sini kita boleh nampak berapa very important lah and cepat menaiki dia daripada 3 ke 5% dia punya kadar tu. Ini keluarga Malaysia yang dapat normal.
tengok kat sini pun ada macam around 7 dan 9 dewasa. Tapi dalam masa yang sama, statistik untuk CKD Malaysia, 1 dalam 7 di Malaysia menghidap CKD, sakit buah pinggang. So CKD ni adalah penyakit silent killer kerana peringkat awalnya tiada simptom. So ni kita akan ulas lagi mendalam dari ni. Salah satu faktor dia adalah because ramai orang fikir CKD tidak kena pada mereka. Tapi hakikatnya kerana Malaysia mempunyai kadar kencing manis dan hipertensi yang tinggi, dua punca utama CKD. So ini daripada National Health and Morbidity Survey 2023. Kita boleh nampak 1 dalam 6 dewasa Malaysia ada diabetes. 2 dalam 5 dewasa ada diabetes tapi tak tahu yang mereka ada diabetes. So kalau kita ambil satu grup kawan 5 orang, 2 orang daripada kita akan ada diabetes. Lagi satu hypertension. Hypertension darah tinggi. So 1 dalam 3 dewasa dalam Malaysia ada darah tinggi lah. So itu memang tinggi lah. So dalam 3 orang, 1 kita mesti ada hipertensi lah. So walaupun dekat luar sana kalau kita cakap dengan orang yang kenal tak orang yang sakit buah pinggang, tekak semua, banyak Malaysia macam mungkin ada yang kenal tapi banyak pun tak kenal sebab dia punya mindset, dia punya prinsip adalah sakit buah pinggang ni kalau orang yang makan jamu atau makan ubat Cina kan, teruk sangat buah pinggang dia dah rosak. So diorang fikir diorang tak buat benda-benda macam tu, so tak kena, tidak kena pada mereka lah. So diorang tahu-tahu macam tu je lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok statistik, almost 86% adalah kerana kencing manis dengan darah tinggi. Dan kita kat Malaysia ni, kita tahulah ada seorang, 2, at least 2 orang lah kita kenal, pakcik ke, makcik ke, atuk ke, nenek, kawan yang ada darah tinggi atau dengan tekanan darah yang diabetes. So itu very common lah. So pesakit-pesakit yang diabetes dengan darah tinggi ni, kalau kelamaan diorang, sebab dia faktor untuk buah pinggang rosak, pesakit-pesakit ni akan jadi buah pinggang rosak. So kalau diorang tak hidup hidup lagi lama semua, kebanyakan diorang akan sakit buah pinggang. And then masa dia sakit buah pinggang, dia akan jadi dialisis. So jangan tunggu sehingga terlambat. So hari ini saya akan berbincang tentang penyakit buah pinggang kronik dari beban ke harapan. So masa kita cakap pasal beban, apakah beban kepada pesakit yang ada penyakit buah pinggang? So especially pesakit dialisis lah. Kalau buah pinggang dia rosak semua, either mereka boleh pergi ke dialisis, hemodialisis, peritoneal dialisis. Hemodialisis ni kita panggil cuci air, peritoneal dialisis ni hemodialisis cuci darah, peritoneal dialisis cuci air kalau term biasa orang bercakap. Dengan last sekali adalah transplant organ lah. So kalau kita tengok kat pesakit dialisis menghadapi pelbagai beban yang menjejaskan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Berikut adalah 3 beban utama yang boleh dikategori seperti berikut. So beban fizikal. Keletihan dan kelemahan disebabkan sesi dialisis yang kerap. 3 kali seminggu, setiap sesi 4 jam. So kalau kita tengok 12 jam dalam seminggu, diorang kasih masa kepada dialisis. Lagi satu adalah sekatan pemakanan, had dalam pengambilan cecair dan makanan. So pesakit dialisis ni sebab dia punya buah pinggang dah rosak, dia kena sekatkan dia punya minuman dan makanan supaya dia tak melebih daripada apa badan dia boleh tampung. Kesakitan dan ketidakselesaan akibat suntikan jarum, komplikasi fistula dan kekejangan otot.
risiko jangkitan dan komplikasi berkaitan dialisis lain, contohnya tekanan darah rendah dan penyakit tulang. Mobility meter pun yang berkurang dan penurunan kekuatan fizikal secara keseluruhan dari masa ke masa. Beban kedua adalah beban mental dan emosi. So pesakit dialisis ni banyak yang kemurungan dan kebimbangan akibat pergantungan kepada dialisis dan had dalam gaya hidup. Mereka juga kehilangan kemandirian dan rasa menjadi beban kepada ahli keluarga. Pengasihan sosial kerana lawatan hospital yang kerap mengurangkan peluang untuk bekerja dan berinteraksi sosial. Ialah 3 kali seminggu pergi dialisis, lepas tu diorang ada temu janji dekat hospital atau klinik kesihatan untuk ubat dengan penyakit-penyakit lain. So memang masa diorang terhad, memang hidup diorang adalah untuk supaya diorang boleh dialisis dan survive lah. Ketidakpastian tentang masa depan, terutama bagi pesakit yang sedang menunggu pemindahan buah pinggang. So memang prognosis pesakit yang end stage ni, yang sakit, yang dialisis semua memang tidak tinggi lah. So anytime semasa dialisis ke semasa dekat rumah pun ada dia punya risiko yang pesakit boleh collapse. Beban emosi daripada menyaksikan kemerosotan kesihatan pesakit dialisis lain. Dah lah diorang boleh rasa kan, diorang punya badan sendiri tengah merosot. Lepas tu 3 kali seminggu, 4 jam satu sesi diorang bersama pesakit dialisis yang lain. So itu pun membebankan lah. Last sekali, beban kewangan. So kos rawatan dialisis yang tinggi, hemodialisis atau peritoneal dialisis, ubat-ubatan dan lawatan hospital, ambil darah pun kena charge. Lepas tu ubat dia sebab komplikasi, salah satu komplikasi ada dialisis adalah atau penyakit buah pinggang adalah rendah darah. So ada satu ubat ni kita panggil erythropoietin, memang kena ikut pesakit, ikut apa yang doktor arahan, kadang-kadang 4 kali, kadang-kadang 6 kali. So benda tu bertambah kepada kos yang hemodialisis saja. So memang mengambil wang yang banyak lah. Kehilangan pendapatan atau ketidakmampuan untuk bekerja disebab jadual dialisis yang mencabar. So memang secara logiknya kalau 3 kali seminggu, 4 jam satu sesi, kebanyakan orang memang tak bekerja lah sebab jelah company mana yang willing to ambil orang yang time sleep untuk 4 jam kan, 3 kali seminggu. So itu maksudnya kehilangan pendapatan. Kos pengangkutan ke pusat dialisis berapa kali seminggu. So yes, masa kita fikir dialisis punya kos, kita bukan cuma fikir dialisis charge dia saja, tapi also nak pergi sana, nak balik sana kan. And diorang bukan boleh drive sebab diorang punya physical dah beban. So either ahli keluarga bawa atau diorang naik taxi atau grab. And kita pun orang biasa, kita dah nampak dah peningkatan kos grab, taxi zaman sekarang. So diorang ni lagi macam mana? Perbelanjaan tambahan untuk suplemen pemakanan, penjagaan di rumah dan peralatan sokongan. Pengantungan kepada subsidi kerajaan, badan amal atau sokongan keluarga untuk menampung rawatan jangka panjang. Sorry. Go. Yes. Okay. Selain itu saya akan also tengok beban CKD terhadap individu, keluarga dan negara. So sebelah tu pun saya akan tunjuk yang beban fizikal, emosi dan mental dan also kewangan dalam individu. Seperti kita bincang tadi, kehilangan pekerjaan akibat dialisis, kualiti hidup terjejas bergantung pada rawatan sepanjang hayat atau sampai mereka dapat transplant subsidi lah. Keluarga, emosi, beban pada keluarga adalah emosi dan mental dan juga kewangan. Kos rawatan dialisis yang tinggi. So around
3,500 ke 4,500 sebulan kalau termasuk dialisis punya kos, dia punya ubat semua, transport semua. So yalah, kalau kita tengok 3,500 sebulan ni macam boleh beli kereta mewah juga kan. So ini keluarga akan rasa beban ni sebab individu itu atau pesakit tu tidak boleh bekerja. So memang nampung pada ahli-ahli keluarga, either biasanya anak-anak lah atau adik-beradik semua. So tekanan emosi dan kewangan kepada keluarga. So ini akan selalu biasa timbul gaduhan dengan tak cakap. So memang saya dekat Center NKF ni pun nampak macam isu-isu ni lah terhadap keluarga semua. Last kali, negara. So kos perubatan yang tinggi untuk menampung pesakit dialisis. So sebab kos dia memang tinggi, Malaysia ada beberapa subsidi untuk membantu pesakit-pesakit yang memerlukan, either melalui KKM atau SOKSO, ada zakat atau ada yang badan amal yang lain lah. Tapi kita kena fikir walaupun subsidi ni kan, yalah daripada duit kita yang membayar cukai semua akan ke sana jugalah untuk membantu semua. So itu yang dia effect negara, effect kepada pesakit, kepada rakyat yang tak ada pun penyakit ni. Lagi satu, sumber kesihatan yang semakin terbeban kerana peningkatan pesakit CTB. So dalam gambar ni pun kita boleh nampak klinik kesihatan yang memang dah penuh daripada dulu sampai sekarang lagi. And then isu-isu macam kekurangan staff, nurse, doktor semua akan menambah sesak kepada klinik kesihatan. Lepas tu pesakit-pesakit ni pula memang diorang selalu regular follow up lah dekat klinik kesihatan. So kita cakap pasal kos semua. Berapa kos rawatan dialisis? So CAPD, ni anggaran kos ke dalam sebulan lah. CAPD ni, peritoneal dialysis, atau kalau biasa dengar, cuci air buat dekat rumah, dia punya kos dalam 2,500 ke 3,500 ringgit Malaysia sebulan. Kalau hemodialisis macam seperti tadi saya cakap, 3,500 ke 4,500 sebulan. So ini lagi satu ubatan erythropoietin tu untuk diorang punya darah yang rendah, RM800. Boleh mencecah ke RM800 sebulan. Ini pun ada study yang fokus penyakit buah pinggang, especially dialisis ni, akan capai 106,000 pada tahun 2040. Sekarang 2025 dah around 50,000 tadi saya cakap kan. So diorang kira-kira ni daripada KKM yang buat forecast ni, 3.2 bilion Malaysia akan cost to sistem kesihatan negara. So memahami CKD dan cara mencegahnya. So saya akan kasih 3 simple straightforward untuk strategi lah, macam mana orang biasa boleh atau pesakit CKD yang boleh itulah. So satu, pemeriksaan kesihatan tahunan. So kenapa perlu pemeriksaan kesihatan tahunan? Memang kalau visual yang saya dengarkan kerja minggu lepas pun cakap benda sama, pemeriksaan kesihatan tahunan. So memang kita kena memantau kesihatan buah pinggang. Macam kat sini mesti orang ada yang penapis air macam koi atau kuku dekat rumah. So penapis air yang seperti koi dengan kuku tu setiap 3 bulan. So bagaimana pula penapis badan kita, iaitu buah pinggang. So kita perlu buat pemeriksaan kesihatan at least sekali setahun. Kita nak tengok status buah pinggang tu macam mana. Dia normal ke, dia tengah merosot ke. Sebab lagi awal kita tahu, lagi awal kita boleh ambil tindakan dan melambatkan kepada end stage renal failure lah, tingkat akhir buah pinggang, penyakit buah pinggang. Sebab benda ni tak boleh reverse. Dia memang
akan mengetua semua dengan dia punya fungsi akan kekurangan, tapi kita boleh melambatkan. Itu yang kita naik. So, seperti saya cakap, diabetes adalah punca utama penyakit buah pinggang peringkat akhir di Malaysia dengan 56.3%. Hipertensi 3.1%. So faktor-faktor yang lain macam obesiti, merokok, penuaan, genetik, polycystic dan glomerulonephritis, pengambilan ubat-ubatan yang tidak terkawal. So itulah kalau nak ambil ubat memang sepatutnya kena konsultasi dengan doktor supaya perlu ke tak perlu ambil ubat ni. Ubat ni side effect dia apa yang dia boleh menyebabkan. Kadang-kadang kita ambil ubat atau suplemen yang kita tak berbincang dengan doktor, kita tak tahu yang ubat tu atau suplemen tu ada kesan kepada buah pinggang kita. And kalau kita tak tahu status buah pinggang kita macam mana, ialah dia akan lagi terukkan buah pinggang kita. So, itu yang pentingnya adalah untuk pantau kita punya kesihatan buat setiap tahun, at least once a year, and then also berbincang dengan kita punya doktor. So apa boleh buat adalah berjumpa dengan doktor, pemeriksaan kesihatan berkala, membuat ujian darah, air kencing, fungsi buah pinggang, GFR. Lepas ni kita akan cakap sikit pasal GFR supaya semua orang tahulah apa. Yalah, kita suruh orang awam buat pemeriksaan kesihatan, tapi kita tak tahu apa orang-orang tak tahu apa nak fokus, apa yang diorang patut fokus semua. So lepas ni kita akan cakap sikit mengamalkan gaya hidup yang sihat. So itu termasuk senaman at least 30 minit, 15 ke 30 minit satu hari. Bolehlah berjalan ke yang low impact semua, dia kira juga. Berhenti merokok, mengamalkan diet mesra buah pinggang, memantau tekanan darah, paras gula. Again, ini adalah hipertensi dengan also kencing manis lah. Elakkan mengambil suplemen tanpa preskripsi dari doktor. So, yalah, kita sedang lah, macam kita semua ada social media, semua influencer, semua ada mempromotkan suplemen di social media semua. So, benda-benda tu sebelum nak ambil, pergi jumpa doktor tu. Tanya doktor, apa efek dia kepada buah pinggang saya? Macam mana buah pinggang saya? Kan? So, benda ni adalah penting. Nampak macam kecil, tapi memang dia punya efek memang tinggi. So, nombor 2, apa GFR? Macam tadi saya ada cakap pasal fungsi buah pinggang. Kan? So, macam jelah apa bacaan asas GFR. Jika kita tak tahu, macam mana kita nak tahu buah pinggang kita sihat ke tak. So, okay. Apa itu GFR? Seperti tadi cakap, sebelum diabetes atau peringkat akhir penyakit buah pinggang, sebelum tu ada peringkat penyakit buah pinggang kronik, CKD. So, CKD ni ada 5 stage. And secara asasnya, kita tahu stage mana adalah melalui bacaan GFR, iaitu glomerular filtration rate. Dia ukuran keupayaan buah pinggang menapiskan toksin. Macam tadi kita cakap pasal cocoon dan Korean penapis air. Buah pinggang ni dia menapiskan toksin. So glomerular filtration rate ni, GFR ni, dia punya ukuran keupayaan buah pinggang menapis toksin. So kita tengok peringkat-peringkat dia. So peringkat 1 adalah lebih daripada 90, which is normal. Peringkat 2, 60 ke 89. Peringkat 3, 30 ke 59. 4, 15 ke 29. Peringkat 5 adalah kurang daripada 15. Tahap 1 ke 3 ni, dia tak ada simptom. Dia hanya dapat dikesan melalui ujian GFR. So kalau
orang biasa tanya kita orang macam apa sih cuma awal semua. Tapi ketiga ni tak ada. Tapi dia dah dalam badan kita dia dah ongoing dah. So memang kena tahu melalui ujian GFR. Sebab kenapa dia tak ada simptom? Sebab buah pinggang ni dia memang organ yang bekerja keras. Kita kasih dia banyak kerja kat dia macam tak apa bos, boleh lagi. Sampai stage 4 berlaku komplikasi lah dan memerlukan rawatan dialisis. Itulah dia kaki bengkak kan yang serius punya, dia loya semua and also sesak nafas sebab air dalam paru-paru. So itu memang dah kita kena berbincang tentang untuk letak fistula lah atau tapak untuk bersedia untuk dialisis atau berbincang pasal transplant dengan ahli keluarga semua. So sini I nak share, ni I punya fungsi buah pinggang lah, darah. So kalau ni I baru buat tahun lepas 2024 and ni yang I highlight kuning ni, inilah GFR. Dekat sini biasa makmal akan tulis kalau normal lebih daripada 90. So lain kali ambil darah ada untuk kerja ke sekolah ke universiti semua, kalau ada renal function profile ni tengok kepada GFR tu macam mana. Kalau dia kurang daripada 90, kita ingat dia dah masuk tingkat 2 and mungkin kita kena ubah diet, kena check kita punya kencing manis atau darah tinggi semua kan. Macam yang menarik, tingkat 1 adalah lebih daripada 90. Tapi lebih daripada 90 pun adalah normal. So memang kita semua ni, yalah sebab kita semakin tua, organ kita pun semakin tua. So eventually dia punya GFR tu akan kekurangan lah. Tapi cara hidup kita, cara kita kawal ubat ni, kita punya penyakit darah tinggi, kencing manis ni akan melambatkan dia punya kadar dia. Fokus pencegahan kawal diabetes dan hipertensi. So ni memang saya itulah tentang diabetes dengan hipertensi sebab dia memang tinggi dia punya punca CKD. So kita kena kawalan awal adalah penting. So kalau boleh kita avoid, kita prevent, kita mengelakkan untuk diabetes dengan darah tinggi. Walaupun kat Malaysia ni banyak mindset dia, persepsi dia diabetes dengan darah tinggi ni macam normal untuk orang yang semakin tua. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pada negara lain, terutama ni negara-negara barat, diabetes dengan darah tinggi ni diorang taklah fikir normal, diorang tahu benda ni serius sebab boleh membawa kepada penyakit buah pinggang yang kronik, lepas tu tingkat akhir buah pinggang semua. Macam kat Malaysia ni dah ada cakap lah 3 serangkai. So kencing manis, darah tinggi dengan masalah jantung. So benda tu diorang buat seperti ringan-ringan, tapi sebenarnya kalau boleh kita elak terus. Tapi kalau kita memang ada diabetes dengan kencing manis dengan tekanan darah yang tinggi ni, kita kawal. Macam ni kita nak kawal, kita pantau paras gula dan tekanan darah secara berkala. Kawal berat badan, pemakanan sihat dan aktif bersenam. Makan ubat-ubatan tanpa preskripsi doktor. Dengan makan ubat yang diprescribe oleh doktor. Banyak, yang Malaysia ni, diorang tengok dia punya darah gula semakin kurang. Diorang jadi doktor, diorang akan stop ubat tu. Atau diorang tengok tekanan darah diorang, kali ni sekali 2 normal. Diorang pun akan jadi doktor, diorang cakap tak apalah, kita stop dulu. Tapi sebenarnya ubat-ubat ni adalah membantu organ kita supaya tak membebankan. Sebab kalau tu darah tinggi, kita stop sebab nampak cantik kan. And then berapa kali pun nampak cantik. Kita tak tahu yang buah pinggang kita tu sebenarnya membantu jantung kita untuk kontrol darah tinggi. And buah pinggang kita pun ada kerja lain dia. So dia akan lagi membebankan dengan mencepatkanlah merosot dia punya fungsi buah pinggang tu. So NKF Malaysia, peranan yang bantuan yang disediakan. So
Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia, kita mulai pada 1969. Kita telah 56 tahun lah beroperasi. Tapi pada 1993 kita baru buka pusat dialisis yang pertama, yang NGO, Badan Aman. Sekarang 2025 kita dah ada 32 pusat dialisis seluruh Malaysia. Setakat ni macam 1,800 pesakit yang kita membantu. So sini MKF sebagai penyedia perkhidmatan dialisis bersubsidi. So pusat dialisis MKF menyediakan hemodialisis bersubsidi kepada pesakit yang layak. So bukan pesakit yang mana-mana je boleh masuk MKF ni. Kita ada saringan lah dia punya kewangan tu. Kita ada personal income dia kurang daripada RM2,300 Malaysia sebulan. Atau kita tengok dia punya keseluruhan orang-orang dalam rumah semua, komitmen dia, dan kita akan buat decision dia ni layak ke atau tak layak. Dalam kita punya subsidi hemodialisis ni, dia semua benda termasuk. Dia masuk cuci darah punya kos, dia masuk ubat-ubatan, alatan perubatan, semua dia subsidi kepada satu. Dia bukan lain-lain semua. So lagi satu fungsi pertama MKF adalah pencegahan awal dan kesedaran awam. So kita ada program salinan kesihatan percuma kepada masyarakat almost setiap hari, setiap minggu adalah, and then kita ada 5 unit di Malaysia. Ada dekat utara, ada dekat selatan, yang pergi kepada kampung-kampung orang asli untuk kasih program salinan kesihatan percuma ni. Ada ceramah kesihatan di tempat kerja, sekolah dan komuniti. Salah satu also kita punya inisiatif untuk pencegahan adalah kita ada buka MKF Malaysia PD and CKD Center. So kita ada 3 physical branch. Satu dekat PJ, dekat kita punya HQ. Lagi satu ada dekat Ipoh, and also ada dekat Selayang. Kita juga ada plan lah untuk buka satellite center lah. So dekat utara dengan center hemodialisis kita dekat Sungai Petani, dekat Kelantan kita ada nak buka dekat Kota Baru kita, Selatan dekat Johor Bahru kita, Pemasraya, dengan also Sabah dekat Mengatal lah. So sebab benda ni satellite ni beza dengan yang center kat Selayang dengan kat Ipoh ni, adalah satellite ni akan membantu pesakit-pesakit untuk menerima konsultasi virtual. Okay. So ni physical kita ni kat Selayang. So actually apa servis kita, kita kasih counselling untuk CKD. Sebab kita faham macam kat klinik kesihatan, dekat private klinik memang pesakit ramai. So untuk doktor-doktor kasih CKD punya counselling dalam masa 40 minit sejam ni, diorang memang tak ada masa. Diorang ada pesakit yang lebih emergency kan, lebih urgent semua. Yalah, kalau pergi klinik mana-mana, klinik kesihatan lagi ramai. So diorang nak kasih counselling yang berkualiti kan, tentang nak explain dekat pesakit tentang disease progression and macam mana nak pantaukan tekanan darah dengan gula yang betul, diet, and kita pun ada NKF memang ada diet peneliti, and akan kasihlah counselling. Sebab kalau stage 1 ke 3 diet dia mungkin berbeza sikit daripada 4 dengan 5 tengok bacaan darah. So lagi satu also kita akan cakap pasal sebelum dialisis punya education, macam seperti saya cakap tadi, hemodialisis dia, berapa cost dia, berapa apa dia punya kebaikan, apa dia punya keburukan, sama juga dengan peritoneal dialisis dan transplant.
So benda-benda ni adalah tiada yang free of charge kan, either untuk klinik atau klinik kesihatan yang rujuk pesakit kepada kita tak charge klinik semua. Pesakit yang datang pun kita tak ada charge. Kita akan kasih counselling 45 minit dengan sejam daripada tim misi kita dengan also diet team kita. Dia akan kasih counselling yang berkualiti, akan kasih balik report kepada doktor-doktor yang rujuk tu supaya diorang pun boleh tahu apa progres pesakit. So benda ni boleh scan. Belah kanan adalah untuk pesakit CKD, boleh book appointment terus. Belah kiri adalah untuk doktor-doktor supaya boleh rujuk pada pesakit tu lah. So yes, saya akan simpulannya, saya nak tunjuk balik 2040 dia tak jauh, dalam masa 15 tahun lagi. And daripada graf saya yang saya buat belah kiri ni, daripada 10 tahun yang lepas semua saya catatkan, and kita project actually 2038 mungkin kita dah sampai 106,000. Tengok kadar yang kita kat sini lah. So ringkasan 3 mesej utama. CKD membebankan individu, keluarga dan negara, tetapi ia boleh dicegah. CKD bukan hanya masalah pesakit dialisis, ia masalah kita semua. Sebab, yalah, macam saya cakap tadi, negara dia akan affect pada kita juga. Lagi banyak pesakit dialisis, lagi banyak subsidi negara kena keluar. Cukai-cukai yang kita bayar, yang boleh guna untuk lain, akan pergi ke sana. Kita perlu ubah mindset bahawa CKD tidak kena pada kita. Langkah mudah yang boleh diambil hari ini adalah buat pemeriksaan kesihatan tahunan, cek gula, tekanan darah dan GFR. Saya rasa semua orang patut tahulah apa diorang punya GFR pada tahun ni, supaya diorang aware lah diorang tengah rosak ke atau still normal, so diorang boleh maintain diorang punya healthy kesihatan amal hidup yang tu. Ambil langkah awal untuk elakkan dialisis di masa hadapan. So, nombor 2, NKF Malaysia menyediakan rawatan dialisis subsidi, program kesedaran dan kaunseling percuma untuk pesakit CKD. So, NKF bukan sekadar pusat dialisis saja, tapi kami membawa harapan kepada pesakit CKD. Actually, kita punya motto adalah giving hope. So, memberi harapan. So, untuk pesakit CKD, walaupun korang punya GFR tak seperti normal, tapi ada harapan. So, itu NKF mau membantu. Nombor 3, pencegahan CKD bermula dengan pemeriksaan kesihatan tahunan. Kawal diabetes dan tekanan darah sebelum terlambat. Dengan saringan awal, penjagaan kesihatan yang baik dan perubahan gaya hidup, kita boleh mengelakkan dialisis dan memberi harapan kepada masa depan yang lebih sihat. So macam tadi, baru ni kita ada World Kidney Day. Dia punya motto adalah Are your kidneys okay? Detect early, protect kidney health. So itu seperti saya cakap, kita tag gula kita, tekanan darah kita, GFR kita macam mana, okey ke tak? Mencegah lebih baik daripada merawat. Pastikan anda tahu status kesihatan buah pinggang anda hari ini. So itu guys, saya tinggal tu. Ada. Okey, terima kasih banyak Dr. Azim atas perkongsian tadi. Kita straight kepada beberapa soalan. Ada satu soalan daripada Facebook. Untuk pengetahuan Dr. Azim, kita menggunakan 2 platform untuk perkongsian webinar ni. Satu di Google Meet ni dan juga di Facebook Nadi Malaysia. So kita ada audience yang follow secara live lah di situ juga. Okey, soalan dari Facebook. Soalan dia basically bagaimana untuk check GFR tu? Itu soalan yang bagus dan penting.
check GFR tu yang paling apa kita kira gold standard adalah kita ambil ujian darah lah. Daripada ujian darah tu kita minta apa doktor untuk kita punya renal profile punya um, kita nak check renal profile, and daripada situ kita punya GFR akan keluar dalam ujian makmal darah kita. Okey, so soalan seterusnya, selain daripada GFR, apa lagi ujian yang sepatutnya individu buat untuk sebagai saringan tahunan tadi? Macam apa seperti apa yang NKF menyediakan untuk ujian saringan, kita ada cek tekanan darah kan, nak tengok risiko darah tinggi ke tak. Lepas tu kita ada buat ujian darah untuk cek paras gula yang apa on the spot tu, boleh yang POCT tu boleh cek tengok kita risiko untuk kencing manis ke tak. Lepas tu kita ada buat ujian kencing juga. So ujian kencing tu kita akan ambil sampel dengan kita akan tengok ada benda-benda yang indicate yang menunjuk pesakit ni ada risiko kerosakan buah pinggang, ada protein ke atau ada pendarahan ke. So benda-benda ni kalau apa kita tu tengok diorang semua positif, kita akan nasihatkan diorang untuk pergi ke doktor yang klinik yang dekat, ada klinik kesihatan ke atau private, untuk ambil ujian darah untuk confirmkan dia punya tu. So itulah tekanan darah, gula darah dengan usul ujian kencing selain daripada itu. Okey, ada juga yang bertanya, tadi doktor ada mention NKF juga menyediakan ujian saringan kesihatan untuk masyarakat umum kan. Jadi bagaimana public nak tahu di mana dan bila ujian-ujian ni dilakukan, aktiviti ni dilakukan? Boleh. So seperti saya cakap, ujian saringan kita, public education department kita ni ada 5 regional tempat lah. Ada office dekat utara, dekat Kedah tak Lostar. Lepas tu diorang ada dekat Batu Pahat untuk selatan. Diorang ada juga dekat Sarawak, diorang ada dekat Kota Semarahan, dekat Sabah diorang ada dekat Mengatal, dengan dekat Central ada kat kita punya HQ lah, which is dekat PJ. So tim-tim ni akan setiap hari diorang akan pergi ke either community lah, orang asli ke kampung, ke PPR atau even shopping mall kan, untuk buat ujian saringan ni. And nak tahu diorang akan berada di mana, kita ada setiap hari kita akan post kita punya setiap minggu mana kita nak pergi dekat kita punya Facebook and National Kidney Foundation of Malaysia, atau dekat kita punya Instagram punya page Alliance NKF MY. So daripada situ orang public boleh follow dengan tahulah mana tim-tim kita akan berada. Okey doktor, ada satu soalan mengenai penggunaan ubat tahan sakit yang berlebihan. Adakah ia menyebabkan risiko penyakit buah pinggang kronik ni? So, benda ni dia memang satu topik yang menarik lah kepada orang awam, sebab ialah kita banyak ambil ubat tahan sakit juga kan. So memang kena ikut puas. So ubat-ubat macam yang kita panggil nephrotoxic ni, adalah ubat tahan sakit macam aspirin, acetaminophen dengan NSAID. So kalau digunakan chronically, maksudnya kerap dan dalam dos yang tinggi, boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang. Tapi itulah kalau ikut apa yang didos, macam
banyak orang cakap oh Panadol kan boleh menyebabkan buah pinggang rosak. Macam yalah kalau diguna sebagai kronik dengan dos yang tinggi yang tak mengikut daripada dos yang doktor prescribe atau dia punya manual cakap, benda tu boleh menyebabkan kerosakan buah pinggang lah. So benda-benda ni kita sebab tu pentingnya kalau jumpa doktor tanya ubat ni dia ada nephrotoxic tak? Ada side effect yang boleh menyebab buah pinggang saya rosak tak? Dan kalau ada, berapa dos yang menyebabkan benda tu? So sebab kalau kita cakap macam oh Panadol boleh buat buah pinggang rosak, nanti semua orang tak nak makan buah pinggang, tak nak makan Panadol. And memang kita tahu Panadol adalah first line untuk ubat tahan sakit. So kita kalau kita nak cakap benda tu, kita kena cakap lah kalau diguna kerap, kronik dan dalam dos yang tinggi, yang lebih daripada doktor nasihat, prescribe atau manual tu menyatakan. Ya betul. Jadi yang berlebihan ya doktor. Berlebihan Yes, dan betul. terlalu lama. Okey. Ada soalan lagi daripada peserta? Okay, I think dah tak ada. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azim dan juga kepada NKF ya, National Kidney Foundation kerana sudi bersama kita pada hari ini. Actually daripada perkongsian doktor kita dapat lihat bahawa penyakit buah pinggang kronik ini bukan saja memberi beban kepada kesihatan tetapi juga beban kewangan yang tinggi. 3,500 ke 4,000 sebulan ya doktor? Ya, betul. Jadi nak kena put aside hampir 40,000 setahun hanya untuk buat rawatan dialisis, belum masuk lagi kos-kos yang lain seperti kos pengangkutan dan sebagainya, kos ubat-ubatan dan sebagainya. Jadi setiap dari kita sebenarnya mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri kita dan orang-orang yang kita sayang kerana penyakit ini sebenarnya boleh dicegah. Okay, kita tak nak bila dah sakit baru kita nak cari rawatan, kita nak cegah sebelum semasa masih sihat. Okay, okay. Terima kasih sekali lagi. Recording ni akan ada atau available di Facebook Nadi Malaysia dan juga di YouTube channel Studio Sihat. Okay, setakat itu saja pada hari ini. Kepada yang bercuti, selamat bercuti. Selamat bercuti doktor. Ya, terima kasih doktor. Ya, dan kita jumpa lagi pada hari Jumaat insya-Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam.